Okay, korang. Bayangkan internet laju gila sampai 4.6 Gbps. Boleh streaming 4K, main game VR. Lagi tu, video call tanpa lag. Semua sekali guys. Okay, nak tahu rasa internet super laju ni? Jom, saya tunjukkan. Ini dia. Router paling gempak lah saya pernah jumpa. Okay guys, D-Link DWR 2000M. Siap ada Wi-Fi 6, VO5G dan macam-macam lagi. Jangan lari, sabar. Sebab video ni confirm buat korang teruja. Hey, selamat datang ke Motium Spicy Kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Okay, apa khabar geng? Hari ni kita nak bincang pasal benda yang akan ubah hidup korang. Internet rumah yang laju dan juga stabil. Okay, korang pernah tak? Tengah-tengah short streaming ni kan? Tiba-tiba buffering. Aduh. Ataupun main game online, tiba-tiba lag. Aduh, maaf. Kalau korang angguk kepala sekarang, drop no more buffering, komen kat bawah, okay? Saya tahu perasaan tu guys. Sebab tu saya nak share pasal produk baik ni, D-Link DWR 2000M. Okay, router ni bukan kaleng-kaleng ataupun bukan calang-calang, okay guys? Okay, siap ada 5G, Wi-Fi 6 dan boleh connect sampai 128. Okey, 128 device. Nampak? Bunyi possible kan? Jom kita selami apa yang buat router ni padu baik. Okey, sebelum kita pergi jauh, apa bendanya? D-Link DWR 2000M ni. Ini adalah router 5G AX 3000. Wi-Fi 6 yang direka untuk masa depan. Okey, bayangkan kelajuan internet 5G ni, dia boleh cecah sampai 4.6 Gbps. 22 kali lebih laju dari 4G LTE. Download movie HD dalam berapa saat je guys. Dan streaming 4K tanpa hiccup. Okey, dan yang paling best, latency rendah guys, laju cuma 1 millisecond saja guys. Jadi apa maksudnya guys? Main game online tak ada lag, video call tak ada putus-putus. Router ni macam superhero internet lah. Fizikal dia pun kemas, bentuk seperti menara, saiz 107mm, darat 107mm dan ketinggiannya adalah 185mm. Beratnya pula adalah 810 gram. Tak besar, taklah kecil kan, tapi sesuailah letak kat mana-mana sudut rumah. Design dia sleek guys, nampak moden, bangga kalau tetamu nampak. Plus dia ada pelbagai port. 2 port Ethernet 2.5 gigabit dan juga USB-C ataupun USB Type-C, slot SIM card, butang WPS dan sampai ke jack telefon analog RJ11 ataupun RJ11. Oh ya, dia ada antena dalaman untuk 2.4G, 5G dan 4G or 5G. Jadi coverage pun mantap. Sekarang jom kita bongkar apa yang buat router ni lain dari yang lain. Okay, pertama, kelajuan 5G dia 4.6 Gbps. Bayangkan kalau 4G ni seolah-olah macam kereta Myvi. 5G ni pula macam Ferrari. Laju kan guys? Ada beza tak? Okay, download file besar, streaming VR, semuanya smooth. Latency dia sangat kecil. Buatkan connection korang responsif betul. Sesuai untuk gamer ataupun sesiapa yang perlu video call yang penting ataupun urgent. Yang kedua, Wi-Fi 6. Teknologi ni bukan sekadar laju tapi bijak dan juga intelijen. Dia ada dual band 5 GHz dan juga kelajuan 2402 Mbps dan juga 2.4 GHz bagi 574 Mbps. Okey, apa bestnya? Dia guna MU-MIMO, maksudnya boleh handle banyak device serentak tanpa slow ataupun tanpa
perlahankan internet. Okey, bayangkan mak korang tengah tengok drama Korea, adik pula tengah main game, ayah pula tengah tengok bola, semua guna wifi guys secara serentak tapi tak ada lag guys. Kan nampak best kan? Okey, router ni boleh connect sampai 128 device. Betul? 128 device. Bayangkan rumah yang penuh gadget pun tak ada masalah. Yang ketiga, port multi gigabit 2.5G. Okey, ini untuk korang yang guna kabel fiber ataupun DSL. Okey, menyokong internet fiber. Tak kisah sama ada Unify, Time, Maxis dan juga yang lain-lain. Okey, port WAN, LAN ini buatkan router ni fleksibel. Okey, fungsi WAN failover menjadikannya boleh jadi router biasa ataupun boleh gunakan 5G atau 4G sebagai backup kalau kabel anda ada problem. Okey, confirm internet tak mati. Okey guys, always on. Okay, satu lagi benda yang saya suka pasal router ni, dia support VO5G dan juga VoLTE. Apa tu? Maksudnya korang boleh buat panggilan telefon guna 5G ataupun LTE sambil guna Wi-Fi. Okey, bunyi panggilan pula marvelous, crystal clear guys, macam cakap depan-depan. Okey, bayangkan korang tengah video call dengan klien, tiba-tiba mak pula call. Okey, dua-dua smooth, boleh call serentak ataupun jawab serentak lah maksudnya kan. Okey, router ni macam multitasking pro. Dan yang paling senang, cara penggunaannya sangat simple guys. Hanya masukkan SIM card di bawah kita punya router ni dan hidupkan router, terus boleh guna. Tak payah nak setting complicated, nak bawa pergi kampung. Bawa je guys, asal ada coverage 5G, internet laju ikut anda sekali. Router ni betul-betul buat hidup anda mudah dan menggembirakan. Jika anda ingin menukar nama SSID Wi-Fi dan juga password, anda boleh masuk ke dalam web browser mengikut alamat yang tertera. Admin, username dan juga password boleh didapati di stiker di bawah router ni. Sekarang korang mungkin tanya, Mike, router ni untuk saya ke? Memang router ni dibina ataupun didesain untuk office dan juga retail store. Tapi kalau korang ni macam some sort of power user ataupun user yang tegar seperti gamer, streamer ataupun bekerja dari rumah, yes, ini je router ni direka untuk korang yang perlukan internet yang laju, stable dan juga boleh handle banyak device sekaligus serentak. Okey, kalau rumah korang ni penuh dengan gadget, contohnya ada telefon, ada laptop, ada smart TV, ada pula kamera CCTV. Kamera CCTV ni mungkin ada bukan je satu kan, ada beberapa, ada di luar, di dalam dan sebagainya. So, router ni perfect untuk korang. Okay, SIRIM certified tau. Plus dengan Wi-Fi 6 dan juga WPA3 wireless encryption, enkripsi 128 bit, data korang insya-Allah selamat. Tak ada hacker boleh curi-curi masuk, insya-Allah. Oh ya, dia ni future proof. Maksudnya bila standard internet baru keluar, router ni masih relevan guys. Tak payah tukar setiap tahun. Berbaloi untuk pelaburan jangka panjang anda. Okey geng, saya nak dengar apa pendapat korang. Apa benda paling penting dalam router untuk korang? Kelajuan ke, coverage ke, ataupun connectivity multi device ke? Okey, atau senang nak setting nak guna. Jadi drop komen anda kat bawah ni untuk saya baca semua komen anda. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan loceng notification tu sebab saya akan review lebih banyak lagi guys, gadget gempak macam ni. Korang nak saya test apa dengan router ni? Speed test ke? Main game ke? Just tell me. Beritahu saya InsyaAllah kita test sama-sama.
Untuk adik pada semua, saya kena cakap router ni tak murah guys. Kalau korang cuma guna internet untuk hanya scroll TikTok, mungkin router biasa dah mencukupi. Tapi kalau korang power user ataupun banyak connectivity device yang diperlukan, D-Link DWR 2000M ni berbaloi bagi setiap sen anda. Satu lagi, kelajuan 4.6 Gbps tu nilai teori maksimum best effort bergantung pada coverage 5G area korang. Kalau dekat kawasan yang tak dapat kuat 5G tu, mungkin tak dapat full speed, tapi dengan Wi-Fi 6 dan juga port 2.5G still laju berbanding router biasa. Saya suka bandingkan router ni macam smartphone flagship. Okey, dia mahal sikit tapi performance dia lain level dia guys. Okey, kalau korang nak internet rumah yang tak ada drama, ini pilihan yang terbaik. Okay, bayangkan saya test router ni dekat rumah. Okay? Saya connect 10 device, maksudnya ada laptop, ada telefon, ada TV, ada konsol game. Semuanya laju, tak ada lag. Alhamdulillah. Okay, saya try streaming 4K sambil main game online. Still smooth. Saya call kawan guna VO 5G. Okey, bunyi dia macam dia duduk sebelah saya guys. Sangat orang cakap mesra. Okey, router ni betul-betul deliver apa yang dijanjikan. Saya rasa macam hidup di dunia masa depan. Jadi, apa kesimpulan saya? D-Link DWR 2000M ni adalah router untuk korang yang tak nak kompromi dengan internet. Kelajuan 5G, Wi-Fi 6, VO 5G, semuanya ada. Senang guna pula tu. Lepas tu coverage power dan sesuai untuk rumah yang moden. Kalau korang nak upgrade internet rumah, saya highly recommend router ni. Korang pun bila dah beli ni dapat 3 tahun warranty guys. Jadi macam mana nak dapatkan barang baik ni? Okey, korang boleh beli online dekat Shopee, Lazada, TikTok, D-Link official store ada, ataupun kalau korang suka shopping kat retail store pun boleh geng. Link trusted ada di video description, kita letakkan di bawah. Jika nak info lebih lanjut, boleh je check kat website D-Link ataupun drop je komen kat bawah ni. InsyaAllah saya cuba bantu jelaskan. Jangan lupa like video ni, subscribe channel saya ni dan juga share dengan kawan-kawan yang selalu mengeluh kan pasal Wi-Fi slow kat rumah ataupun Wi-Fi yang tak stable di rumah. Jadi kita jumpa lagi di video seterusnya. Stay awesome gang. Jadi sebelum saya gerak ni, korang rasa saya patut panggil router ni apa The 5G Beast ataupun Wi-Fi Wizard? Drop nama cool dekat komen kat bawah untuk kita sama-sama kan bagi gelaran untuk kita punya produk hari ni. Okay, jumpa lagi. Peace out.